Emas harga bawah dari RM100, adakah berbaloi untuk tuan-puan beli? Banyak syarikat emas yang menjual emas sekecil 0.1 gram dengan harga sekitar RM60 ke RM100. Harga mampu milik, tetapi hakikatnya bila tuan-puan kira harga per gram, emas 0.1 gram yang dijual pada harga RM60 sebenarnya setinggi RM600 untuk 1 gram. Salah satu kriteria untuk memilih emas pelaburan adalah harga emas yang rendah. Harga emas di Public Gold sekarang sekitar RM400 per gram. Untuk pembeli emas 0.1 gram menjual emas mereka tanpa rugi, mereka terpaksa menunggu harga emas melebihi RM600 per gram. Mengapa Public Gold tidak mengeluarkan emas sekecil 0.1 gram? Walaupun Public Gold adalah pengilang dan mampu untuk mengeluarkan emas tersebut, tetapi Public Gold hanya menghasilkan emas yang ada nilai untuk dijual semula, bukan sahaja di cawangan Public Gold tetapi di mana-mana kedai emas seluruh dunia. Risiko membeli emas 0.1 gram bukan sahaja harga per gram yang sangat mahal, tetapi ianya juga sangat susah untuk dijual semula. Dengan Public Gold, pendaftaran sebagai ahli dan penyimpanan emas di akaun Gap adalah percuma tanpa caj tersembunyi. Tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.